Hai, Assalamualaikum. Happy sangat tau bila biskut yang saya buat ni sebiji macam biskut yang famous tu. Dah tahu dah rahsia nak jadikan lebih crunchy, iaitu letak desiccated coconut ataupun kelapa kering. Kelapa kering tu boleh beli dekat bakery. Lepas tu nanti kena sangai dulu ya. Jom teman saya rasa. Nampak cantik kan? Tengok berongga-rongga. Ni memang dah boleh agak sangat rangup kan? Saya patahkan dulu ya. Nampak kan? Berongga sampai dalam. Jom teman saya rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rangup. Manis just nice. Okay. Lepas tu saya letak kelapa kering yang sangai tu kan. Memang jadi sangat wangi. Dan bila makan termakan pula kelapa tu sedap sangat. Rupanya ini rahsia nak jadikan biskut ala-ala famous Amos ni lebih crunchy tau. Dan sangat-sangat sedap. Sangat wangi, sangat sedap, sangat crunchy. Sahabat semua mesti cuba tau. Jom kita tengok bahan-bahannya. Kita perlukan 310 gram tepung red rose. Tepung red rose ni ialah tepung khas untuk buat biskut ya. Jadi biskut akan jadi lebih rangup, lebih ringan dan lebih tahan lama. 250 gram salted butter. Okey, kalau pakai salted butter jangan letak garam ya. Tapi kalau pakai yang unsalted, kena letak 1/4 sudu kecil garam. 3/4 cawan gula perang. Gula perang ni saya blend sekejap ya. 1 biji telur grade A. 4 sudu besar minyak masak. 60 gram tepung jagung. 1 sudu kecil baking powder. Setengah sudu kecil Amplex. Amplex ni adalah ejen perangup. Okey, kita nak jadikan cookies ni lebih rangup ya. 1 sudu kecil esen vanila. 1/4 cawan desiccated coconut ataupun kelapa kering. Setengah cawan dark chocolate chip. Dan yang terakhir, setengah cawan badam cincang yang telah disangai. Jom kita start buat. Mula-mula sangaikan dahulu desiccated coconut ataupun kelapa kering. Okey, ni goreng tanpa minyak ya. Kita sangai sampailah warnanya keperangan macam ni. Baunya sangat wangi. Okey, ia akan menjadikan cookies ni lebih wangi dan lebih crunchy. Dalam mangkuk masukkan mentega. Pastikan butter ataupun mentega ni dalam keadaan lembut tapi masih sejuk ya. Jangan lembutkan pada suhu bilik dulu ya. Kemudian masukkan gula perang yang telah dikisar tadi. Okey, saya kacau-kacau guna senduk sahaja ya. Okey, untuk buat cookies ni tak payah pakai mixer pun tak apa. Sekarang saya masukkan telur. Kemudian kacau-kacau lagi. Masukkan 1 sudu kecil esen vanila. Okay, ini untuk mengurangkan bauhannya telur. Okey, sekarang saya tukar kepada whisk. Right, dan kacau-kacau sehingga semua bahan ni sebati. Sekarang saya masukkan 4 sudu besar minyak masak. Kemudian kita kacau-kacau lagi. Sekarang saya masukkan tepung jagung. Okey, saya ayak dahulu ya.
Masukkan Amplex. Masukkan baking powder. Dan juga soda bikarbonat. Akhir sekali saya masukkan tepung red rose. Okey, saya masukkan separuh dahulu ya. Seterusnya kita kacau ke semua bahan ni sehingga sebati. Saya masukkan ke semua tepung red rose. Okey, yang tinggal separuh tadi. Okey, kemudian ayak. Kita gaul lagi ke semua bahan ni sehingga sebati. Sekarang saya masukkan kelapa kering yang telah disangai tadi. Seterusnya saya masukkan badam cincang. Dan yang terakhir saya masukkan dark chocolate chips. Sekarang saya tutup dengan plastik wrap. Kemudian saya masukkan dalam peti sejuk di bahagian chiller. Simpan selama 1 jam. Kalau nak dapatkan biskut yang lebih sedap, memang kena sejukkan ataupun rehatkan adunan dulu ya. Okey, ini selepas 1 jam. Okey, buka plastik dahulu. Kita akan bentukkan sebentar lagi. Okey, saya gunakan sudu kecil. Dan saya skop lebih kurang setengah sudu kecil sahaja. Saiz biskut ni terpulang kepada cita rasa ya. Mungkin ada yang lagi suka besar. Okey, bolehlah buat besar sedikit. Okey, pastikan jarak-jarakkan sikit ya. Sebab nanti ianya akan mengembang. Kejap lagi saya akan bakar biskut ni dalam suhu yang masih sejuk ya. Okey, dah masih keras. Ini nak elakkan cookies ni dia jatuh jadi nipis sangat nanti. Saya masukkan dahulu baki dough ni di dalam peti sejuk sementara menunggu giliran untuk dibakar. Agak-agak dalam 5 minit sebelum turn pertama tu siap dibakar, barulah saya bentukkan dough yang ada dalam peti sejuk tadi ya. Ingat ya, kita akan bakar dalam keadaan suhu yang masih sejuk. Pada masa ni saya telah pun panaskan oven pada suhu 160 darjah Celsius selama 15 minit. Saya bakar biskut pada suhu 160 darjah Celsius selama 20 hingga 25 minit menggunakan api atas bawah, dan sebenarnya suhu dan masa ni bergantung kepada oven masing-masing ya. Bila warna cookies tu keperangan, maksudnya dah masak. Okey, waktu panas tu dia lembik sikit. Tapi bila dah sejuk, cookies ni jadi rangup. Bila letak desiccated coconut ataupun kelapa kering yang disangai tu, cookies ni jadi lebih wangi, dan jadi lebih crunchy dan juga sangat-sangat sedap.
Rasa cookies ni sebiji macam biskut yang famous tu. Sahabat semua akan puas hati.